ramai orang selalu ingat SJKC ni sekolah untuk satu kaum je. Tapi SJKC Tonfah ni dia lain sikit. Ni SJKC Tonfah, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina kat Eco Majestic Semenyih. Kalau lah kita throwback sikit kan, tahun 2009 dulu, sekolah ni kecil je. Jumlah murid masa tu 95 orang, 51 pelajar lelaki, 44 pelajar perempuan dengan 12 orang cikgu je. Keunikan sekolah ini, walaupun SJKC, ramai juga pelajar bukan Cina. Melayu ada, India pun ada. Semua belajar dalam kelas yang sama. Bukan setakat belajar, buat kerja sekolah pun sama-sama. Aktiviti sekolah sama-sama. Rehat rehat pun sama. Selain itu, SJKC Tonfah juga selalu buat event. Disebabkan populasi murid makin ramai, sekolah bertindak untuk tambah fasiliti. Contohnya, majlis sumbangan daripada Eco World Foundation. Diorang ni sumbang meja dan bangku kantin untuk murid. Yang ni memang best, sebab semua murid, cikgu dan komuniti terlibat sekali. Inilah SJKC Tonfah, sekolah yang bermula kecil tapi unik dengan cara sendiri dan sentiasa upgrade untuk keselesaan murid-murid. Kau alumni sekolah ni? Cuba komen sikit.